Hadirin yang dirahmati Allah, maka dengan itu untuk mengulas perbezaan pendapat memerlukan ilmuwan. Sebab tu adanya ahlul ilm, orang yang takhasus dalam bidang itu. Maka Quran kata fas'alu ahla dzikr, kamu tanyalah ahli zikr, ahli dalam bidang itu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Tapi antara dua balance dalam agama, satu tanya ahli ilmuwan, satu lagi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan kamu ikut apa yang kamu tak tahu. Maka kita dikehendaki tanya dan tahu, bukan tanya sampai tak tahu apa. Malaikat satu orang yang dalam tahu untuk bertanya. Bukan dalam agama tak ada ya aku ikut saja apa yang dia kata, melainkan kita tu sampai pada satu tahap makcik yang sudah cukup tua, yang apapun kalau kita cerita dia tak faham, tak apalah. Orang kata dalam Sahih Bukhari, makcik Bukhari ni orang mana? Hak yang duduk belakang masjid tu tak boleh lah. Tak, bukan, ni hak Sahih Bukhari. Dia bila dia tulis tapi hak tu kita nak kena hak macam ni lah makcik. Semayang ni 2 rakaat, yang tambah tu abang kat dia senang. Tapi hak untuk mengetahui, hak ilmu, menuntut ilmu, itu disuruh. Dia tak suruh, kalau tidak kita tak payah mengaji apa. Tuan-tuan suruh ulama je fatwa, tak payah buat kelas pengajian apa. Ini 1-2 benda pergi baca di senarai tu, ikut. Kenapa kita buat pengajian? Kenapa kita baca tafsir? Buat apa? Setelah baca tafsir kata kita sebenarnya tak tahu apa, kita kena ikut saja. Buat apa mengaji? Kita mengaji untuk kita develop sekurang-kurangnya. Jika kita tidak dapat berijtihad, kita dapat membezakan pendapat-pendapat. Ini yang selalu saya sebut contoh. Kita pergi ke kedai, ada keluar kereta baru, toki tu orang tu, salesman tu kata kita, ni abang beli kereta ni bagus. Kita tanya kereta ni bagus ke? Dia enjin dia macam mana? Ni abang ni duk tanya banyak-banyak. Abang dulu mengaji bang? Saya dulu mengaji syariah. Kalau dah mengaji syariah, ikut je lah engineer kata apa, beli je lah. Pasal apa kita tak beli? Siapa kita tanya dia? Seorang-orang kita tak hak nak tanya minyak dia macam mana, enjin dia macam mana. Awak abang duk tanya enjin ni, abang duk pernah buat enjin ke? Kita nak buat rumah kan, nak beli rumah. Ni rumah ni bagus ke? Dia tak letak ke? Hang ni apa dia? Hang kontraktor ke nak tanya-tanya ni? Dia buat cara macam tu kita. Pasal apa? Kalau hang bukan kontraktor, orang buat rumah, hang masuk je, beli sudah. Inilah sebahagian golongan agama cuba mempersendakan pemikiran kita. Dia kata kita kalau dah bukan ulama, ikut aja lah. Kita berhak untuk bertanya. Kita mungkin tak sampai pengetahuan awak, tetapi kita nak tahu apa hujah awak. Mungkin awak yang pretend, tunjuk macam awak tahu, awak pun tak tahu. Ni ada expo apa ni, pameran apa janggut Nabi, pakaian Nabi apa ni, Terengganu ke mana. Ramailah pakai B. Lepas kata ulama, kata ulama mana? Mana baju mana Nabi? Janggut mana? Janggut lebay mana potong pitak situ, hampa kata janggut Nabi. Pasal agama ini ada ruang untuk eksploitasi. Orang boleh eksploit agama. Sebab agama ni ada market dia. Tuan-tuan, kalau barang ni tak laku, orang tak bagin dia, biar lah. Tapi kenapa orang agama bertarung antara satu sama lain? Kerana dalam mempertahankan pemikiran. Kalau kerana pertama, kerana mereka memang ingin menegakkan yang benar, supaya orang mengikut yang benar, dan itu yang mereka yakini, kerana lillahi ta'ala. Tapi kita tidak boleh nafi ada pergelutan pemikiran,
Ada pergulatan perhujahan di antara golongan-golongan agama itu sendiri disebabkan kerana merebut pengaruh. Kerana agama di belakangnya ada pengaruh, mengukuhkan aliran. Macam dengan syarikat-syarikat yang bersaing ni juga. Yang ni iklan barang dia, yang ni iklan barang dia, yang ni iklan barang dia, yang ni kata yang ni bagus, yang ni kata. Sebab kena ada market itu ada harga. Ada pengikut itu ada harga. Dengan ramainya pengikut, kuatnya kedudukan. Manusia mencari dua, harta dan kuasa. Maka sebab itu kita kena faham perbezaan-perbezaan itu disebabkan oleh asas yang apa?